Kembali lagi dalam 30 hari 30 tips kebun. Ini kiranya kaedah tanam kesum dalam baldi yang lebih detail. Sebab hari tu ramai request kan. Tapi hari ni saya nak cerita pasal macam mana nak mula. First thing first, terpulang pada kawan-kawan sama ada nak beli kiranya induk kesum dalam polybag tu, kemudian transfer dalam baldi, ataupun macam saya beli kesum di pasar. Lala nak pakai kan hari tu, kesum di pasar. Lepas tu daunnya saya guna. Ini kiranya untuk contohlah, untuk cara nak akarkan. So kita bayangkan daun-daun ni saya dah pakai. Lepas tu dah petik-petik, tinggal batang-batang ni. Lepas tu kita boleh potong ke ruas-ruas yang lebih kecil. Macam ni contoh kan, ruas-ruas yang lebih kecil ni. Lepas tu masuk dalam air je. Macam ni saya sebenarnya baru potong batang ni daripada pokok kesum tu kemarin. So ini sebenarnya baru hari kiranya kemarin malam. Ini hari kedua lah, sampai pun 72 jam lagi. Akar dah banyak ni. Pokok kesum senang berakar. So, saya tak suka akar banyak sangat sebab nanti bila nak cucuk ke tanah tu saya rasa dia macam bersimpang siur. Saya suka dia panjang-panjang ni je. Jadi bila dah akar dah cukup banyak ni, kita ambil tanah macam ni tapis dia. Kan? Saya letak sumbu ni supaya waktu baru-baru dia boleh serap air. Jadi tanah-tanah ni nanti buatlah lubang. Buat lubang. Lubang-lubangkan tu. Kating-kating yang tadi ni masuk aja. 1 2 3. Ada lagi 1. 4. Lepas tu rapat-rapatlah tanah dia kan. So dia akan macam gini mula-mula. Lepas tu bila ni nanti siram dulu. Lepas tu letak dalam baldi tu biar dia serap air ni. Tapi macam 3 hari pertama letak tempat redup dulu supaya akar dia dah stable kan. So 3 hari pertama tu letak tempat redup dulu. Lepas tu hari keempat dah boleh slow keluarkan dekat panas pagi. Lepas tu hari kelima slow keluarkan kat panas pagi tu kan. Lepas tu semakin kuat, yang mana bila kita pegang, kita try tarik cutting tadi tu dah tak boleh cabut dah. Maknanya akar dia dah cengkam kuat. Boleh dah letak dekat full sun. Macam saya punya memang duduk kat full sun. Cuma make sure air tak kering. Itu je. Jadi air tak kering, lepas tu memang air baja. Kalau pakai air biasa kan tak boleh, tapi dia kira tak cukup khasiat lah, jadi dia tak gemuk, tak gebu. Kan? So ini make sure air baja, air cukup, jangan kering pula. Lepas tu tinggal tuai lah. Tinggal tuai. Itulah sharing hari ini. Rasanya dah detail dah, tapi kalau masih ada lagi soalan yang saya tertinggal, masih nak tanya, tak ada masalah, tinggal tanya je dekat ruangan komen. Jangan lupa follow untuk tips-tips seterusnya. Kalau ada request lagi apa-apa nak tahu, tolonglah juga dekat komen. Mati kutu juga nak jadi 30 idea. Dan saya jumpa anda di kebun vlog seterusnya. Bye bye.